Kalau ikutkan apa yang kita nampak sejak kebelakangan ini, aku boleh katakan sekolah yang mana tempat anak-anak kita ni yang kita yakin selamat dan tak selamat sebenarnya. Dengan kes buli yang melibatkan sehingga kematian. Lepas itu yang terbaru ni dengan kes rogol beramai-ramai ni. Ini bagi aku satu perkara yang memang terang-terang Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Daerah ke negeri ke apa semua, korang memang gagal. Korang ni ambil sambil lewa je. Banyak kali dah kes-kes macam ni berlaku, tapi korang buat macam tak ada apa-apa tindakan. Korang buat tak nampak saja. Lepas tu kau anggap benda tu kecoh sekejap tu terus sekejap. Kau nampak tak kesan dia macam mana kepada pelajar-pelajar yang jadi mangsa, ibu bapa. Kan sepatutnya korang kena cari satu plan ataupun satu tindakan macam mana nak stopkan semua ni. Macam mana nak hentikan, macam mana nak bagi pelajar-pelajar disiplin. Contoh kalau kata perlu dikembalikan hukuman rotan, bagi supaya pelajar-pelajar ni ada rasa hormat, rasa takut. Kan kalau boleh dikemukakan ataupun dibuat satu masuk ke sekolah ni, panggil bekas-bekas minta maaf cakap bekas banduan yang pernah masuk mengikut dalam penjara, ceritakan keadaan orang dalam tu macam mana. Jangan kau fikir kaunseling kena bapak kau orang kaunseling. Anak orang kena rogol lah setan. Anak orang mati kena buli lah setan. Apa yang kau buat? Kau nak tunggu anak-anak VVIP kena bawa kena apa yang tindakan. Tapi kita tahu anak-anak VVIP tak sekolah-sekolah macam ni. Yang ini sekolah-sekolah untuk B40, orang biasa macam kami je. Kau buat macam nampak saja. Kau kecoh sekejap saja. Buat sidang media sana, buat sidang media sini, tapi tak ada tindakan. Bangkai.